Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua Duyufur Rahman yang terpilih untuk mengerjakan ibadat haji dari negeri Kelantan seramai 2,291 orang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi mereka yang berkemampuan untuk mengerjakan ibadat haji. Ibadat haji memerlukan kemampuan, sihat tubuh badan, mempunyai harta, keuangan, di mana ibadat haji ini gabungan antara tubuh kita dan juga harta. Sekarang ini walaupun kita sihat, kita ada kemampuan, tapi kalau kita tidak terpilih, kita tidak boleh mengerjakan ibadat haji juga. Jadi orang yang terpilih ini orang yang beruntung, kerana orang yang mengerjakan ibadat haji akan diberi ganjaran yang sangat besar. Haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak akan diberi balasan yang lain daripada balasan syurga. Jadi kita dah Tuhan pilih dah. Mana kita duduk Mekah ni, biar kita benar-benar sahut suruhan Allah. Dan balik Mekah pun kita sahut suruhan Allah. Sebab suruhan Allah ni bukan di Mekah saja. Satu lagi yang maksudnya, dia Mekah ni tempat ujian, tempat berkat dan tempat ujian. Mekah ni tempat lahir Nabi Muhammad pun Mekah, tempat lahir Abu Jahal pun Mekah juga. Jadi kita pergi cari ajaran Nabi Muhammad. Kita kena banyak tasamuh, tolak ansur, kerana ini ujian Allah. Kita kena banyak sabar. Kita pergi ni innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni adik-beradik, bukan setakat kita sama orang Kelantan adik-beradik, seluruh Malaysia adik-beradik, seluruh dunia orang Islam ke Mekah tu adik-beradik kita belakang. Dan ibadat haji ini merupakan muktamar sanawi. Di samping dia rukun haji, dia juga adalah himpunan tahunan umat Islam. Allah Ta'ala buat begitu nak suruh orang Islam tu kumpul situ. Jadi kalau pergi Mekah bukan setakat wajib kita jaga, sunnah pun kita jaga. Pergi Mekah kena lagu tu juga. Dan Islam mengajar kita kena satu. Kita tawaf di keliling Kaabah. Habis juta-juta orang buat haji tu tawaf situ. Betapa ibadat haji mengajar umat Islam untuk bersatu, kena satu. Orang Islam ni kena satu, baru kita memiliki kekuatan dan musuh Islam akan gerung tak berani untuk menzalimi saudara-saudara kita di Palestin dan di mana juga.